Jom Jamal sikit. Hari ni kita jamal kat mana? Hari ni kita jamal di Restoran Pak Wan di Taman Sri Keluang. Wah, ada apa kat sini? Kat sini macam-macam ada. Ada nasi ayam, ada mi rebus, laksa, laksam, cucuk-cucuk pun ada. Oh, harga dia pun tak mahal sangat kan? Ya, sesuai lah untuk korang yang tak tahu nak lunch apa. Boleh datang sini. Menarik lah tengok cucu udang dia tu. Betul, udang dia besar-besar. Lepas tu harga pun boleh tahan lah. Ya, tapi Akak Jamal suka dengan sos dia. Ini antara makanan yang kami jamah. Jamah je tau, janji. Wow, macam ada menu lain daripada lain lah. Betul. Nasi ayam lemon. Ya, tengoklah tu, kuah lemon dia pekat. Lepas tu rasa lemon dia tak pahit pun. Cuma masam lah, biasalah lemon kan. Tapi yang boleh acceptable. Laksam dia pun pekat. Lepas tu sambal dia pun pedas-pedas macam tu. So korang yang mengira makan laksam tu bolehlah cuba. Ni mi rebus. Untuk mi rebus dia mungkin resepi dia sendiri kot. Sebab mi rebus dia rasa lain sikit. Tapi so far boleh terima. Lepas tu untuk welcome dia sangat-sangat best. Sebab rangup di luar, lembut di dalam. Lepas tu Akak Jamal makan nasi ayam. Nasi ayam ni Akak Jamal paling love dengan sos dia. Menaikkan rasa nasi ayam tu. And then Akak Jamal makan juga laksa. Laksa dia okay. Sebab Akak Jamal memang peminat laksa pun. So memang Akak Jamal favourite lah dengan laksa ni. And then Akak Jamal makan cucuk udang dan juga tahu gegar. Tahu gegar ni dia punya kuah rojak tu sedap. So kita orang bawa balik bagi kawan-kawan rasa juga. Sebab benda sedap kenalah share kan. Betul. Korang apa lagi, jomlah datang ke kedai makan Pak Wan ni dekat Taman Sri Keluang sebab Adik dah Kak Jamal approve.